Tak kira masalah blacklist ke, CTOS ke, cyclist ke, boleh cuba apply. Kak, aku nak beli iPhone baru lah. Beli je lah. Kalau duit banyak, dah lama aku beli. Habis tu masalah apa? Aku nak apply ansuran tapi nama aku ada blacklist. Oh, patutlah muka borang macam BT 1%. Akak janganlah gelak, aku memang nak tukar phone ni. Kalau macam tu, cuba apply ansuran dekat All Gadget. Saya blacklist ni, boleh apply ke? Tak kira masalah blacklist ke, CTOS ke, cyclist ke, boleh cuba apply. Betul ke ni? Betul, iPhone 17 series serendah RM359 sebulan. Wah! Nak lagi jimat, iPhone 16 series second hand serendah RM249 sebulan. Lagi murah tu. Lagi murah pun ada, iPhone 15 series second hand serendah RM199 sebulan. Harga macam ni, aku mahu sini balik. Tapi dokumen apa yang diperlukan? Cuma pun mudah, IC depan belakang, 3 bulan payslip, 3 bulan bank statement, settle. Jadi aku boleh apply sekarang? Boleh, apply dulu, dah lulus, dapat phone, kemudian baru bayar. Baiklah, lepas aku dapat iPhone ni, aku bolehlah show off dekat kawan-kawan aku. Amboi, belagak ya? Dah lama aku tak upgrade phone ni, mestilah aku nak show off. Nak ansuran iPhone? Cari All Gadget.